Irfan Goloki. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah subscribe ataupun follow saya dan juga sahabat Awi setahun yang lalu. Sebab itulah para ulama kata, man arafat tarikh asha zamana kullah. Barang siapa mempelajari sejarah, menghayati sejarah, maka seolah-olah dia telah hidup sepanjang zaman. Barang siapa mengetahui sejarah, maka dia tahu bagaimana nak merancang untuk hari ini. Sebab itulah kita tulisnya buku ini. Supaya apa? Supaya kita umat Islam tidak lupa pada sejarah kita. Supaya kita rasa bangga bahawa kita umat Islam ada sejarah yang sangat cemerlang. Dan dengan sejarah itulah kita hari ini nak hidup. Dan juga sahabat Awi setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Irfan Goloki. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah subscribe ataupun follow saya dan juga sahabat Awi setahun yang lalu mungkin agak pelik kenapa tiba-tiba Irfan Goloki. Okey, ini saya nak ceritalah setelah setahun kami berhenti buat video. Ya betul, ya memang betul. Channel ini adalah asalnya channel Irfan Goloki, channel Kopi dan Sejarah. Di mana channel ini ditubuhkan oleh saya dan juga sahabat saya, saudara Awi ataupun nama penuhnya Roshan Fikri. Jadi kalau sahabat-sahabat yang pernah follow kami daripada awal mungkin familiar dengan kami punya podcast Kopi dan Sejarah lah. Dan memang kita punya channel ini ditubuhkan sempena podcast Kopi dan Sejarah. Jadi ke manakah Kopi dan Sejarah? Dari manakah asalnya Kopi dan Sejarah? Sebagai mukadimah kepada video saya, sebagai mukadimah kepada channel yang tidak berfungsi lebih kurang setahun yang lepas, maka saya nak ceritalah sebagai mukadimah kepada channel ini, di mana Kopi dan Sejarah ini berasal daripada idea saya dan juga sahabat saya Awi lah. Yang mana perkenalan saya dan Awi ini semenjak kami umur 13 lagi. Masa tu kami di tingkatan 1 sekolah menengah yang sama. Saya dan Awi ini berkongsi minat yang sama, iaitu dalam bidang sejarah lah. Saudara Awi ini lebih tertumpu kepada sejarah Melayu, manakala saya lebih tertumpu dan lebih minat kepada sejarah Islam. Jadi setelah tamatnya kami daripada SPM, masing-masing bawa haluan. Saya ke Mesir dan juga Madinah, manakala saudara Awi ke Uniza, kemudian ke UKM. Jadi di setiap selang-seli cuti semester, saya dan saudara Awi agak kerap kami berjumpa. Dan macam biasa, orang minat sejarah ni bila jumpa, tak ada benda lain lah yang mereka akan sembang. Mereka hanya akan sembang tentang sejarah. Saya dengan Awi kadang-kadang satu kopi di kafe. Kalau kami rantau panjang ada Naskin Coffee. Kami dekat Naskin Coffee, bayangkan daripada Zohor sampai Isyak dengan satu kopi, lepas tu order kopi kedua ataupun air ketiga. Jadi sebab apa? Sebab banyaknya topik kami nak sembang ataupun topik yang kami sembangkan. Jadi satu ketika timbullah satu idea daripada Awi. Dia kata, "Pang, kita ni duk sembang pasal sejarah, duk berbahas, kadang-kadang kami berdebat, saya dengan Awi." Dia kata, "Apa kata Pang, kita rakam?" Dia kata kebetulan dalam beg dia ada mic, lepas tu ada tripod. Okay, kita rakam. Saya cakap kat Awi, aku ni nak hantar satu assignment buat video. Untuk satu video 5 minit, 15 kali. Dan paling banyak saya pernah rakam 16 kali untuk satu video 5 minit. Rakam, delete. Jadi Awi kata, "Tak apa, Pang, kita sembang macam biasa. Kita letak kamera, lepas tu kita buat tak tahu." Maka melalui benda tu, melalui langkah tadi, kami pun dapat satu rentak. Awi kata, "Okey, macam ni lah kita kena rakam." Sebab Awi kata rugi, apa yang kita sembangkan ni kita tak sebarkan kepada orang awam, ataupun kita tak sebarkan kepada orang ramai supaya dapat sama-sama ambil manfaat. Maka kami pun setuju. Maka lahirlah idea podcast Kopi dan Sejarah. Kenapa Kopi dan Sejarah? Kerana kami di kedai kopi. Kenapa panggil
Kopi dan sejarah. Okey, kami nak sembang sejarah, tapi kami tak nak sembang benda-benda yang terlalu berat, terlalu akademik sampai orang-orang tertentu sahaja faham. Maka timbullah idea kopi dan sejarah. Bukan setakat daripada kami sembang sejarah di kedai kopi, tapi kami nak sembang sejarah sambil-sambil santai layan kopi, boleh sembang sejarah. Jadi kami cuba untuk awamkan, menjadikan subjek sejarah ini subjek yang semua orang boleh baca, semua orang boleh dengar, semua orang boleh tahu. Maka lahirlah Kopi dan Sejarah. Maka episod 1, episod 2, episod 3, apabila kami bincang nak start dengan apa, maka timbullah Khulafa' Ar-Rashidin. Maka kami dah cerita tentang Abu Bakar sampai habis. Kami baru masuk Umar. Lepas masuk episod Umar, maka terputus video kami di Kopi dan Sejarah. Sehinggalah sekarang. Jadi ceritanya bermula, orang tanya, adakah saya bergaduh dengan Awi? Jawapannya tak. Kami masih baik dan sampai sekarang kami masih bermesej, bervideo call. Kalau balik pun kami selalu jumpa lepak kedai kopi. Cuma isunya adalah masa tu, yelah, kalau sahabat-sahabat yang follow kami daripada awal, dia tahu yang kami tak ada studio. Kami hanya buat video di kedai kopi, di resort, di Teniak Village. Maknanya kami ini outdoor punya rakaman. Jadi bila outdoor, kami terdedah kepada panas, kami terdedah kepada hujan. Satu ketika kami pernah rakam video yang saya ingat video tu yang paling banyak orang tengok, video tentang kami cerita pasal Syria, kami cerita tentang Umar Al-Khattab dan dikaitkan dengan Israel dan Syria. Masa tu video kami yang last kami rakam tu hujan. Rupa-rupanya masa hujan tu mic kami terkena hujan sampai rosak. Mungkin sebab saya tak tahu, Allahu a'lam. Sebab lepas pada tu kami rakam video tak ada suara dengar. Kami bila check balik mic dah rosak. Jadi agak lama kami terhenti buat video dan masa tu kekangan masa lah. Awi masa tu tengah siapkan master di UKM dan saya pula di Kelantan. Dan akhirnya kami stop sangat dengan dalam tempoh yang sangat lama. Sampailah kami jumpa balik dengan Awi, saya jumpa dengan Awi, kami bincang. Awi cakap dekat saya, "Bang, rasanya boleh dah menggerak solo," bahasa Kelantannya. Rasanya kau kena gerak solo, Bang. Sebab apa? Sebab yelah, okey, Awi dah habis belajar daripada UKM, balik ke Kelantan, saya pula datang ke KL. Jadi tak bertembung kami ni. Akhirnya Awi kata, "Okey, Bang, ambil channel yang kita bina sama-sama ni, gerak solo, Bang." Sebab apa? Sebab dia sendiri pun sibuk tengah menguruskan urusan peribadi. Beliau ada buat perniagaan lah. Jadi okey, saya minta izin dengan Awi. Awi kata tukar je daripada channel Kopi dan Sejarah kepada personal saya punya channel lah, iaitu Irfan Goloki. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perjalanan saya dengan sejarah Islam ini, saya ingat bila saya dah habis Madinah 2 tahun lepas pada tahun 2024. 2 tahun lepas lah, 2024. Saya balik, saya ada buat satu inisiatif, iaitu saya buat kelas sejarah Islam. Kita buat maraton. Dan kelas tu, silapnya saya masa tu, saya buat kelas tu secara tertutup. Maknanya saya hanya buat kepada orang-orang yang kenal. Okey, masuk secara percuma, tak ada apa-apa bayaran. Kita buat dekat Zoom. Kita dah habis. Okey, melalui kelas tu, masa tu saya fikir sebab apa? Sebab yelah, kita jenis takut dengan kamera, takut nak berhadapan dengan awam. Akhirnya daripada sahabat Awi saya, dia nasihat pada saya. Banyaklah benda-benda nasihat yang dia berjaya yakinkan saya bahawa kita kena sebarkan ilmu kepada orang awam. Kita kena sebarkan apa yang kita tahu ini kepada lebih ramai orang, bukan dalam satu komuniti yang tertutup. Jadi masa saya buat tertutup, okey, sirah Nabi dah habis, Khulafa' Ar-Rashidin dah habis, kita buat maraton sejarah Islam daripada zaman Nabi sampailah ke zaman kerajaan Uthmaniyah. Okey, zaman Nabi SAW, 23 tahun perjuangan Nabi SAW sebagai Rasul. Kemudian datang Khulafa' Ar-Rashidin 30 tahun. Kemudian datang Bani Umayyah selama 92 tahun. Kemudian datang Abbasiyah selama 565 tahun lebih kurang. Kemudian datangnya Uthmaniyah. Jadi tengah-tengah, celah-celah di antara Abbasiyah dengan Uthmaniyah, ada banyak kerajaan-kerajaan Islam kecil. Itu pun semua saya cover di dalam kelas yang saya buat percuma tu. Bila fikir balik, ya Allah, kalaulah saya sebarkan kepada
Kalau sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan apabila berlaku sesuatu jangan kamu kata lau. Kalaulah aku tak buat gitu maka akan jadi gini. Jangan kata begitu. Kerana apa? Kerana jika ataupun kalau itu akan membuka pintu syaitan. Membuka kepada kita supaya tidak bersyukur, supaya tidak redha, supaya tidak menerima takdir. Sebab tu apabila berlakunya sesuatu, hendaklah kita kata ini adalah ketetapan Allah. Semuanya berlaku mengikut ketetapannya. Jelas. Jadi habis daripada tu, maka habislah saya punya perkongsian dekat saya punya komuniti kecil. Masa tu saya cuba untuk beranikan diri untuk buka grup itu kepada lebih ramai orang lah. Saya sebar kat saya punya Instagram, maka makin ramai orang masuk dalam grup tu sampai tak silap saya 40 ataupun 50 orang lah. Okay, jadi lepas habis daripada perkongsian sejarah saya cuba fikir macam mana saya nak kekalkan perkongsian tapi tak istiqomah lah. Jadi habis cerita dekat situ, maka bila fikir balik, ni dah setahun. Sebenarnya dalam tempoh setahun ini, setelah saya tukar kopi dan sejarah kepada Irfan Goloki, saya dah beberapa kali. Tak silap saya dah lebih 10 kali saya rakam video, tapi saya tak post. Saya rakam, saya delete. Saya rakam, saya delete. Yalah, orang yang takut berhadapan dengan awam ini, takut berhadapan dengan kamera ini, dia banyak benda dia fikir. Dia fikir macam, ish, takut apa? Takut itu, takut ini, takut ini. Lah. Semua yang saya rakam, saya delete. Dia bila fikir balik, lama sangat dah aku ni. Jadi, takut apa? Yalah, setiap daripada kita akan bertemu dengan Allah. Setiap daripada kita akan bertanggungjawab di atas apa yang dia tahu. Adakah kamu sebarkan kepada orang lain? Adakah kamu beramal dengan ilmumu? Jadi, atas sebab itu, saya pun rasa, okay, aku dah kena start. Aku dah kena mula. Jadi, macam mana nak mula? Okay, kebetulan saya ada idea untuk mulakan balik sebab adanya buku ini, iaitu buku yang ditulis oleh saya sendiri. Buku bertajuk Al-Andalus, 800 Tahun Pemerintahan Islam di Iberia. Okey, ini buku saya. Belum dijual lagi. Cuma ini terbitan yang tanpa ISBN lah. Jadi terbitan ini dah ada dah saya bahagikan kepada orang-orang yang saya kenal sebagai pembaca terawal sebelum kita terbit secara rasmi. Jadi sebagai mukadimah kepada channel Irfan Goloki ini, eloklah saya gunakan buku ini sebagai pengisian untuk channel saya. Manalah tahu bila dah habis cerita pasal buku ni, dia mula mari keberanian dan semangat untuk buat lagi perkongsian-perkongsian yang lain ataupun kita sambung balik Khulafa' Ar-Rasyidin, kita masuk ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada tokoh-tokoh Islam. Sebab apa? Sebab sejarah ini adalah motivasi. Sejarah ini adalah cerminan hikmah kepada manusia. Sebagai contoh, apabila kita tahu satu situasi berlaku kepada seseorang di masa yang lepas, situasi itu tak kiralah situasi yang baik ataupun buruk. Kemudian bagaimana seseorang itu berhadapan dengan situasi tersebut. Benda itulah yang kita nak untuk kita jadikan hikmah ataupun panduan untuk kita hidup sekarang. Sebab itulah para ulama kata, man arafat tarikh asha zamana kullah. Barang siapa mempelajari sejarah, menghayati sejarah, maka seolah-olah dia telah hidup sepanjang zaman. Barang siapa mengetahui sejarah, maka dia tahu bagaimana nak merancang untuk hari ini dan bagaimana untuk merancang untuk masa yang akan datang. Sebab itulah saya rasa perlu untuk saya cerita tentang sejarah. Okey, itu saja sebagai mukadimah kita kepada channel Irfan Goloki. Mungkin pada episod akan datang saya akan cuba cerita tentang buku ini. Apa yang ada dalam buku ini? Apa perkongsian? Sebab ada beberapa orang sahabat yang pernah follow saya daripada awal. Saya sangat terima kasih. Dia ada hantar mesej secara personal pada saya. Dia kata, "Pang, bila nak start balik video ni?" Dia kata, "Aku follow video mu daripada awal. Siapa ke yang latest mu masuk video pun aku tengok." Saya kata, "Saya dah beberapa kali cuba untuk uh, untuk post balik, untuk buat comeback. Tapi yalah, saya tak pandai edit. Dalam proses tu saya duk belajar mengedit dengan sahabat-sahabat saya yang pandai mengedit, belajar. Okey, try buat video, try edit,
tak jadi nak post. Sebab apa? Sebab teruknya takut orang bosan ke apa, last sekali tak jadilah video. Sebab itulah dia kata, "Tak apa bang, mu tak payah fikir banyak pasal edit apa semua. Kami nak suara jelas, ada maklumat, cukup." Jadi untuk peringkat awal saya rasa okey, saya post jugalah video ni. Saya post jugalah. Sebab apa? Sebab ada sahabat-sahabat yang saya rasa sangat terima kasih, saya sangat terharu sebab dia tanya benda ni dan dia bagi semangat dekat saya. Dia kata, "Kalau mu tunggu nak perfect bang, nak tunggu pandai edit, nak tunggu pandai itu pandai ni, dia kata sampai ke sudah kamu tak akan post video." Saya kata betul juga. Okay, tak apa. Kita akan mula dengan sejarah Al-Andalus, iaitu perjalanan yang sangat panjang umat Islam yang berada di semenanjung Iberia yang sekarangnya di Portugal dan juga Spanyol. 800 tahun. 800 tahun umat Islam berada di sana. 800 tahun umat Islam bagaikan bintang, bagaikan matahari, bagaikan bulan yang menerangi dunia Eropah dan juga dunia Islam sehingga ke hari ini. Banyak mana inspirasi kepada kebangkitan Eropah itu datangnya daripada Al-Andalus. Sebab itulah kita tulisnya buku ini. Supaya apa? Supaya kita umat Islam tidak lupa pada sejarah kita. Supaya kita rasa bangga bahawa kita umat Islam ada sejarah yang sangat cemerlang. Dan dengan sejarah itulah kita hari ini nak hidup. Wallahualam. Kita jumpa lagi di dalam episod seterusnya dan perkongsian seterusnya di dalam Al-Andalus. Jumpa lagi di dalam channel Irfan Goloki. Dan jangan lupa tekan like, komen kalau sahabat-sahabat rasa okey, pang lighting tak okey lah, pang suara tak jelas apa, okey, bagi tahu. Sebab video ni saya dah tak nak fikir banyak, saya nak post. Jadi bagi tahu dekat mana ada kurang ataupun ada carangan. Okey pang, tolong kongsi pasal ni, ataupun pang tolong ubah cara penyampaiannya daripada ini kepada ini. Okey, silakan. Dan jangan lupa juga subscribe. Mudah-mudahan apa-apa video baru yang datang daripada channel Irfan Goloki, anda juga akan dapat notification daripada YouTube, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi